Sanusi up status Facebook dengan tulisan Cina, konon sedang berlatih bermain cengge. Lalu adalah walau komen, kononnya MB Syahrani dan juga Pempek tak boleh cari makan sebab tak boleh nak tunjuk bakat. Adakah Sanusi ini kelebihannya adalah menunjukkan bakatnya seperti mana badut tunjuk bakat di dalam sarkas? Konon mampu bermain rugby, bermain badminton, kupas bawang. Adakah ini kepentingan rakyat? Jadi, Amo lihat ini satu perkara yang tidak betul. Amo pernah dengar satu ceramah Yang Berhormat Menteri Besar Syahrani di Perak ketika pelancaran jentera pilihan raya Pemuda Pakatan Harapan. YB Yang Berhormat berkongsi apa yang telah dia buat, apakah kejayaan di Perak. Maka kita boleh lihat misi dan visi yang jelas oleh MB, tetapi MB Kedah datang nak tunjuk bakat. Ni apa ni? Nak tunjuk bakat ni adalah badut dalam sarkas. Jadi kepada pengundi di iKuning, anda boleh menilai dan anda boleh lihat adakah anda mahu kepimpinan yang ada bakat, yang ketika zaman remajanya mungkin tak sempat masuk pasport kegemilangan ataupun akademi fantasia, tiba-tiba terdapat jadi MB. Tapi berbeza dengan MB Perak, dan anda boleh lihat sendiri kejayaan-kejayaannya, dan ketika dia berceramah, dia tidak menyerang musuh politiknya dengan serangan yang kurang ajar. Dan dia sebagai MB Kedah, dia tidak ada apa-apa bukti, tidak ada jejak rakamannya, tidak ada kejayaannya, tidak ada apa-apa yang boleh dibanggakan di Kedah. Jadi datang hanya nak tunjuk bakat, dan walau seperti biasa kagum kagum melihat MB bermain. Adakah anda mahu MB bermain ataupun anda mahu MB mentadbir negeri? Kepada warga pengundi iKuning, pilihan di tangan anda.